Yang perlukan penjagaan lebih sikit bila diaper rash. This is the most common question yang parents tanya I. Dekat belakang baby, kat bontot dia, dekat kaki dia akan ada macam blue spots macam ni. This is normal. Ini kita panggil tanda lahir. Dia akan fade bila dia dah besar nanti. Ruam ni ada banyak rupa. Ada ruam putih-putih macam ni, ada ruam macam jerawat, ada ruam just merah-merah macam ni. Yang sebelah sini ruam yang normal. So you tak payah buat apa-apa pun. Kadang-kadang just moisturizer biasa, lotion biasa you letak, dia dah okey. Kulit mungkin kering sikit. Yang perlukan penjagaan lebih sikit bila diaper rash. Diaper rash ni you kena tengok, mungkin baby dia allergic pada diaper tu sendiri. Mungkin dia memang tak boleh pakai diaper, dia kena pakai lampin yang kain tu. Wet wipe pun banyak chemical. So bila ada diaper rash yang teruk tu, you basuh dengan air biasa saja. Sebelum jadi rash ni, you dah start pakai diaper rash cream prevention. Cradle cap, kuping kat kepala tu tak perlu buat apa-apa, kadang-kadang Vaseline enough. But cara macam mana nak keluarkan kuping tu ada specific way lah. Eczema, kalau ada family history, ibu ayah tu sendiri ada sensitive skin, then your baby most likely akan ada eczema as well. Ada special susu formula untuk mengelakkan dapat eczema atau alergi lah.